Hello. Hi. So we are getting ready untuk pergi anniversary celebration at Genting Highland. kat Genting Highland. Nanti So dekat cringe. Genting Highland sekarang pun tak bawa yang naik punya tu sebab kan nak pakai sambil jalan-jalan ataupun sambil naik ride. Oh, kita ada ride ke? Kan, Oh ya, kan ada. ada tu. Tapi Maybe. besok lah. Yes. So Hai. we are getting ready. Nak isi air. Luggage semua dah masuk. Hai. So tiring. Hari ni sempena cuti Labor Day. Hari buruh, so kita orang pergi bercuti lah. Bercuti ke? Sekejap je. Just dekat je kan? Pergi Genting Highland je. Tapi kadang-kadang kita lalu situ bila balik kampung. Yes. Tapi sekejap je sampai situ. Ya Macam ke? 1 jam, macam 1 jam setengah. Yes, yes. Hai. Alright. So, jom lah. Okay. Can I hold this camera? Ya. Pergi masuk kereta. Okay guys, let's go. Sayang. Ni. Dia punya cover bawah. Oh, Go. Bring your bottle. there is my brother. Your hair belum siap. Nanti sikat rambut. Okay. Let's go. Huh? Okay, fine. Let's go to my father's car. We'll go to Genting Highlands. We're in the car. Sorry guys, it's a bit dark. Okay. So what am I supposed to say? Psychic. The psychic. When I grow up, I want to be a worker at Mama's office. I guess that's Mama. Actually, Mommy. Look at me doing the Coca-Cola. I don't know. Look at that. We're ready. Are you ready to go to Genting Highlands? Yeah. But first we need to solat Jumaat. But not me. So embarrassing. The person in front of them. Daddy, tengoklah dia. Look at him. Hi. Hi. Let's go to Genting Highland. Bye. Okay. Bye. How do I close this? Is this still recording? I thought I paused it. Yeah, okay, bye. I don't know how to close this thing. One layer. Kita berhenti makan dulu. Kita dah gerak dah. Berhenti makan. Makan kat mana kita hari ni? Tak gembus. Pak Gembus. Your favourite ke? There is Yeah. like Ya. sketch. Alright, kita dah makan dah tadi. So sekarang ni on the way. Tapi kita berhenti dekat masjid. Sebab hari ni kan ada Jumaat. So kena solat Jumaat lah. Imi dengan daddy dia. Jadinya kita tunggu dekat kereta. Bawa ubat. Banyak gila bawa ubat. Nak standby sebabnya saya ni selalu migraine. So sekarang ni tengah migraine. Tengah duk fikir sama ada nak
makan ubat ke nak tahan dulu? Sebab kalau boleh tak naklah selalu makan ubat sangat kan. So macam mana? What do you think guys? What do you think Kaira? Guys. You lah, what do you think? Betul. Makan ubat ke sabar dulu? Sabar. And Mami nak make up lah sikit. Pucat sangat nampak. So let's make up, do some makeup. Pakai lipstick je kot. Ubat masuk balik kat dalam ni. Macam mana ni jaket awak tertinggal ni? Sekarang hujan dan saya sangat risau, takut sejuk kat atas tu. Saya tak bawa jaket, tak bawa sweater pun. Pakai lipstick. Kalau boleh tak nak nampak pakai lipstick. Sebab saya tak suka nampak muka saya pakai lipstick. Tapi kalau tak pakai langsung, dia jadi terlalu pucat pula. Saya biasa kalau make up memang dua benda ni je. Tak pakai, tak nampak. Tak pakai ni tak apa. Tak pakai bedak ke tak pakai apa tak apa. Yang penting kening dengan bibir kena ada colour. Sebab saya punya style kan tak ada kening. Kening saya macam tak nampak sangat. Jenis kening tu kan macam nipis sangat. So kita kena colourkan sikit lah. You dah lock the door belum? Bestnya tidur. Macam hujan macam ni. Okay. Nampaklah ada colour sikit. Tak adalah nampak pucat sangat. Muka tak pakai bedak tak apa. Yang penting kening dengan bibir kena ada colour. That's all. Simple. Put some perfume. Perfume pun dah nak habis dah. Okay. So, siap. Simpan balik barang-barang. Okay. Sementara tu, saya nak bercerita. Kiranya tahun ni dah masuk tahun ke-12. Our wedding anniversary yang ke-12. So 12 tahun lah dah kahwin dah. Dan ada 2 orang anak. Seorang umur yang 11. Seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki umur 11. Yang perempuan ni umur berapa? 9. Dah besar dah anak Mami. Kecil lagi. Kecil ke? Besar dah ni. Kecil lagi. Baby lagi. Baby lagi. Nak adik tak? Tak ada. Kenapa? Sebab tak boleh. Why? Sebab tak boleh. Yelah, kenapa tak boleh? Tell me why. Sebab kena benci. Astaghfirullahaladzim, tak baik. Janganlah benci baby. Dah main suka sangat. Mami tanya je. If you want a baby. Tak boleh. Mami nak tahu kenapa. Sebab tak boleh. What if kalau Allah bagi baby? Kaira don't want to talk to you. Sampai hati. I'm your mom. That's why I don't want baby. I heard you okay. Huh? I heard you okay. I know. I'm talking to auntie. Auntie siapa tu? Ni dekat yang tengah tengok YouTube Mami. Oh, jangan kuat sangat, nanti takut ni. Takut apa restriction lah, apalah, tak boleh nak monetize lah. Saya punya video banyak sangat yang tak boleh monetize sekarang. Mungkin sebab guna video yang lama-lama kan, guna song. Entahlah. Sebelum ni okey je guna lagu tu. Sekarang owner dia dah tak tahulah apa yang dia orang buat, dah jadi copyright issue dah. So tu antara reason juga kenapa saya macam tak ada mood nak buat video. Sebab video-video lama dah tak boleh monetize. Tapi tak apa, for the sake of memory, nak simpan memory, kita buat juga video dekat YouTube ni. Kita upload je. Okay, nak record je kita lagu.
Salju tak ada. Pening. Suka kat lagu yang pening-pening. So what? Say something. Jam lah korang. Gerak. Tak sangka rupanya jam. Ingatkan cuti sehari macam ni, tidaklah jam mana. Ini jam macam nak balik kampung beraya dah ni. 45 minit stuck. Padahal Genting bukan jauh pun. Betul tak Khairah? 3 Macam ni kerjanya duduk depan atas rimba mami. Sakit pinggang tau. Oh, dah besar lah. Dah Hey. ucapkan sir. Cepat. Tak nak pula. Oh my goodness. Are you guys okay? Are you okay guys? You okay? Okay guys. You jatuh tadi. Aunty okay ke aunties? Aunty jatuh tadi. Nak clean lagi sikit. Tak ada aku pun. Aku tak ada. Yang tengok video mami ni aunty je. Aunty kakak. Ya ke? Ya. Hai. Tengoklah jam ni ha. Macam mana jam? Jangan. Aduh, hai. Semua orang nak pergi tempat sabar. Kalau tahu jam macam ni, kita pergi ke arah KL. Tapi tak apalah. Okay? Betul tak? Betul. Betul. Okay. So, kita tunggu je lah. Dah sampai nanti kot baru record. Ni pun nak save bateri. Bateri tak berapa nak ada ni. Beli banyak. Beli coklat, beli swimming suit Khairah, beli benda-benda mengarut ni yang macam ada sale tadi. Cuba tunjuk, you dapat apa sayang? Okay, so we bought this blind box, and I was really hoping for the mystery or this one, but I You got hope- this cute. You hope for what? For this mystery or this the glow bear because it comes Okay. with a necklace. But I got the yellow one, which is called the bloom bear. Okay. Your But hair. Abba really wanted the gloss bear, Really? right? Why I don't Abba- know. Abba why want the sunny Abba- bear. Abba want the sunny bear Really? because it's cool. But you like this, right? Yeah, I like this. What is this? Oh. It's a clip. No, I don't want it. I want this. Okay, and I also bought some other stuff. I bought these. By the way, this is for a necklace, I think. Yeah, necklace, friendship bracelet Abang? actually. And I have no idea what he bought. Jersey. He bought a jersey, Cool but one. yeah. And also we have some this chocolate. And then this is trash. We got some Dubai chocolate in here. We're gonna eat it at the hotel later, and we're gonna show you guys. Okay. Later, we're gonna. And then I have a new skirt for swimming. It's really cute, right? It's supposed to So be like- red. Yeah, it's so red. I got this. Jangan letak kat lantai. And then I got these things. Oh, this I'm not gonna wear. I'm gonna throw this away. Alright. I'm Just put it gonna back. throw Put it this back. away. This one I don't need, but I want this. So this I have some new swimming suits. It's really cute. And that's all. Like this one I don't need anymore. Okay. Shove it back in. Okay, put it back. Put it Shove it. properly. Shove it. Shove it. This I want to hold on. Jangan buang sampah. Dubai chocolate and this. Oh, color? Grey? Grey. This is It's so foggy, guys. Here, sejuk. This is color to this plastic. Uh-huh. Look, this is color to this plastic. What color? Closest color. Grey. Look. What color is it? Blue? Yeah. Oh, it's blue color. what? Okay lah. Wait for video. It is really blue. But when you open it, look. Dah. Jom cepat.
So 50%. Pukul 6 dah. Alah, Mami tak sempat pagi ni ni. Dah nak pergi sekarang tak tahu kat mana. Okay, Mami pun tak tahu. Mami tak ada dia tahu. Nak beli baju. Beli ni lah terus. Panjang. Hello. Kita dah sampai hotel dah. Dan look at that. Ramai gila orang tengah beratur. And look, I'm building a Mary Brown house. Look, it's this one. I got the yellow one. I'm building it. And also, just now I got a blind bag and I gave it to Mommy. Dia dah bagi tahu lah tadi. Oh yeah? We forgot. Yeah, I already know. I So, still remember I tengah told nak them check in. about the blind Ya Allah. bag. I still remember I was talking about the blind box, but I forgot to say I gave it to you. Okay. I just want to tell that. Mommy sangat pening. Ya, pening lah weh jalan nak naik kat sini sangat pening. Kaira agak pening. So sekarang ni kita orang macam gelandangan dah ni. Duduk kat sini sebab tak ada kerusi pun nak tunggu. Kita tunggu Daddy pergi parking and then pergi check in. I cannot help Daddy untuk beratur dulu sebelum check in sebab Mami so pening kepala, migraine walaupun dah makan ubat Kefos. Tapi masih tak ada efek apa-apa. I just wanna muntah sekarang. No. So kepada korang yang cepat pening, tak tahu lah. Peningnya menyesalnya. Jangan pergi sini orang yang cepat pening tu. Nasib baik anak-anak okey. Mami je yang pening. Maybe sebab saya memang dah migraine kot tadi kan. So dia tambah-tambah lah peningnya tu. Jangan buang sampah merata, okay? Okay, but what piece is missing? What? Missing. Oh, there. Sorry. It's dirty. Jangan tahu sangat ni. Itulah kita tunggu je lah masuk bilik so that kita boleh buat room tour. Kalau ada bateri lagi lah. Nak ada bateri dah. Bye-bye. Okay, finally kita dah masuk dalam bilik. So long. Sejam kot ada tunggu kan? Lama gila. Okay, tapi kita room tour dulu. Lepas ni kita nak pergi Okay swimming. lah, boleh lah. Berapa ni? Berapa? 3 hari 2 malam? Berapa? 800 lebih? 79 sekali breakfast. 79 something sekali dengan breakfast. Ada peti. Kenapa lampu tak tutup kan lampu? Tak tahu dia auto detect tadi. Lapar? Oh dah tak ada nasi. Minta nasi Daddy dah sikit. Daddy tak makan nasi sangat. Kalau nak mandi nanti tak nak swimming. Ya ke? Anak nak swimming ni. Wow, so tinggi ya. I wanna go swimming. Buka macam mana dia? Maybe you wanna go swimming? Oh, sliding. Masya Allah. Oh. No, jangan ni. Mami so scared. Wih, so tinggi. No, jangan dekat. Mami gayat. So gayat. Oh my god, no. We're going down. Okay, kita tukar baju dulu. Bye. Nak pergi mana? Tukar baju lah. Mandi. Pergi mana? Nak pergi mandi? Ya Allah. No. Okay, kita tengoklah. Tak tahu. Tanya dia larat tak? Bye korang. I tutup lah ni. Bye korang. Tapi tak ni lagi. Tolong. Dapat king. Kita sekarang pergi swimming pool sebab Kaira ni nak sangat main. Tapi rasanya tak lama kot. Swimming pool kat sini buka daripada pukul 8 sampai pukul 9. So tu dia orang. Daddy, orang nampak tak? Tak reti lah nak zoom macam mana. Amy, Kaira dengan Daddy dia. Mami malas nak mandi. Sejuk Macam mana lah dia orang ni. Kaira tu dia excited sebab dia ada beli swimming suit baru tadi dekat Cotton On. So that's why lah dia excited nak juga pergi swimming. Kita bawa je dia walaupun tak lama sangat pun kot. Boleh mandi. Okay, so Mami just duduk sebelah je. Serius, penat gila hari ni. Pening yang sangat-sangat pening ya. Bila naik daripada bawah tadi kan, nak naik ke atas ni sangat-sangat pening. So rasa macam menyesal. Tapi tak adalah menyesal macam mana sebab hotel ni semua husband yang book kan.
kita just datang je follow. Tapi okey lah, as long as anak-anak happy. Wah, sini macam lagi full. Kat luar tu berkabut, tak nampak apa dah. So rasanya sampai sini je vlog untuk day 1 sebenarnya anniversary kita orang. So continue esok lah Esok kita nak pergi jalan-jalan. So kita orang akan berada dekat sini 3 hari 2 malam. So jumpa esok. Bye bye.